11. Darjah bilangan kali lipat. Okey, bilangan kali lipat Farha 2. Mona. Okey. Pertama inilah jadual tau, bukannya macam piktograf. Hati-hati, ni biasa je. Okey. Nyatakan nisbah bilangan kali lipat yang dimakan oleh Mona. Mona 1. Nisbah jumlah bilangan kali lipat yang dimakan oleh Farha dan Alia. Farha dan Alia gabungkan. So sini 2, sini 4. Ini 1 nisbah 6. Mudah. Itu saja. Okey, settle. Alhamdulillah. So kalau ditanya macam ni pula, nisbah Farha kepada Alia. Farha 2, Alia 4. Kalau macam ni, kita kena permudahkan dia lagi. Okey. Kena bagi lagi permudahkan. Maksudnya jangan jadi 1 nisbah 2. Dia macam pecahan lah. Kecilkan lagi. Gitu. Cuma nisbah ditulis kiri kanan. Pecahan atas bawah. Gitu aja. Okey. So jawapannya 1 nisbah 6. Baik. Alhamdulillah.